Kita tengok kepada Al-Quran, macam mana nak membina sistem sebuah bandaraya, sebuah negeri yang sangat sesuai untuk didiami. Syurga. Apa ciri syurga? Jannatin tajri min tahtihal anhar, yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Saya pergi Singapura, sungai subhanallah. Pergi ke Jepun, pergi Korea, orang bela ikan dalam longkang. Sungai kita, boya ada, mayat ada, peti air ada, kereta pun ada. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat anna lahum jannatin tajri min. Disebut apa? Selepas jannah disebut apa? Pokok-pokok. Pokok tu dijaga. Kita kalau boleh tebang semua. Kita pokok plastik, rumput pun plastik. Dengan rumput plastik lebih mudah dijaga dan rumah anda kelihatan cantik, tapi dia tak ada hasil untuk awak. Nombor 3, apa ciri-ciri syurga? Perempuan, bidadari yang mutahharah, perempuan-perempuan yang hebat, perempuan-perempuan yang baik. Sekarang kita letakkan perempuan nilainya di mana? Simbol apa perempuan? Itu bukan ciri syurga. Perempuan satu simbol yang sangat hebat, satu simbol yang baik, satu simbol yang sangat dimuliakan.